Tadi saya buat announcement tentang recall. Actually, kita ada dua model yang kita recall. Model pertama AX200 QJ motor yang sedia ada, tetapi kita dapat feedback daripada market cuma 40%. Maksudnya dalam 15,000 unit tu, kita cuma dapat 40% of 15,000. So saya harap pengguna-pengguna AX200 supaya dapat register kita dekat kita punya web untuk buat aktiviti recall lah, datang pergi ke kedai untuk buat penukaran exhaust. Itu adalah sangat-sangat penting kerana kita telah meningkatkan itu quality of the muffler kepada yang lebih baik ya. Dan keduanya, kita mana-mana motosikal atau skuter AX200 yang tak kena lagi, kita galakkan untuk buat pentukaran segera ke semua kita punya dealers dan juga tempat yang pengguna tu belilah. Okey, itu yang pertama tentang AX200. Yang keduanya tentang XDV 180 model daripada Kiwi. Kita juga membuat recall. Kita baru dapat kelulusan daripada BRJPJ untuk membuat recall sebanyak lebih kurang 5,000 unit untuk buat penukaran swing arm. Kita buat penukaran swing arm di mana kita dapat di market lebih kurang 49 case ada keretakan dekat swing arm tu. So kita ambil inisiatif dan tanggungjawab untuk menukar the first batch lah, lebih kurang 5,000 unit untuk buat menukar dengan spare part yang telah dinaik taraf supaya tak ada masalah crack. Sekarang ni only 49% unit. So kita nak sampai 5,000 untuk buat penukaran. So datanglah kita punya service center ataupun kita punya dealers untuk buat penukaran. Itu penting walaupun motosikal tersebut tak dapat lagi masalah. So kena tukar. Sebab ini program recall untuk kedua-dua model tu lah. Bawa ke kilang boleh, pergi ke dealer pun boleh. Tapi yang paling penting, kena register dulu dalam kita punya apps, dalam recall program webs. So kena register, letak frame number dan dekat situ nanti arahan akan diberikan sama ada pergi ke kawasan sekitar ataupun pergi ke dealer atau pergi ke Enforce TV. Banyak tempat. Paling penting tempat yang dia beli. Tapi kadang-kadang orang dia beli motor, dia punya dealer tu dia tak ambil dekat kawasan dia ambil negeri lain. So yang tu boleh refer dekat dalam apps dan kita boleh channelkan pergi dealer terdekat ataupun Enforce Service. Kena buat cepat untuk dua model AX200 QJ dan juga XDV 180 Kiwi.